Mesti korang tak tahu kan, cheese macam ni single pada ayo korang buka je macam ni, no. Lepas tu korang slice kan je dalam situ, sumpah weh. Sedap. So kalau korang letak terus dan yang korang menggoreng, cheese ni lambat cair. Jadi kau kena masukkan, potong je slice kecil-kecil lah. Contoh lah ini je, ini, lepas tu gini. Okay, go. Gini. Allah, ini telur apa sudah ni? Aku tak tahu sebenarnya aku buat apa, tapi tak apalah, aku bagi nampak supaya aku macam apa pandai masak. Dia memang pandai masak pun. Jadi apalah telur ni tahu. Dah macam ni. Dah macam cheesecake yang spicy. Letak air kot. Kental sangat. Terus masak apa tu? Telur manjakan. Macam aku kan, macam tak yakin ni. Kau dah eksperimen ke? Nak basuh kasut. Sekarang bancu Clorox. Okay, jom kita masak. Dek, Bro di mana bang? Malam lah bayang, boleh buat apa masak? Tengah masak abang tu. Beginilah istri-istri kalau suami dia tu suruh dia masak tengah-tengah malam. Cuci nak rehat. Hai dah penat urus anak, cuci kain, masak lagi. Bang, bang, cepat nak makan, dah set dah ni. Boleh rehat. Orang bawa kerja rumah je, dia, anak dia. Penatlah macam ni, tak ada rehat. Bang, dah sedar pergi makan? Ini mau direndam nih. Kejap rendam air sejuk, air panas, air. Jadi korang jom kita makan nasi. Adakah nasi? Sumpah kalau tidak ada nasi